Orang jual agama hari ni paling untung jual agama. Paling untung jual agama. Tuan-tuan tengok orang hari ni meniaga badal haji. Allahu Akbar. 1,500. Mana ada badal haji 1,500, tuan-tuan. Cerdik sikit kita ni pun. Masyarakat kita kena cerdik sikit. Badal haji mana ada 1,500. Keluar pula iklan, oh 2,500. La ilaha illallah. Nak pergi haji lah ni pun belah-belah ribu. 2,500 nak lepas apa? Tuan-tuan, orang jual agama paling untung. Korban, saya sentuh sikit juga korban. Oh, paling untung. Semua ni ada jual agama, tuan-tuan. Yang kita ni mau kena ada sikit, jangan tertipu dengan iklan-iklan macam ni. Masyarakat cukup mudah tertipu. Cari hak paling murah. Bila cari hak paling murah, langsung tak betul. Tuan-tuan tahu, badal haji saya sebut sikit. Kita pergi bagi dekat hamba Allah seorang ni 1,500. Dia pergi kumpul sampai 5 nama. Dia pergi kumpul 5 nama. Dia pergi niat sekali haji 5 orang. La ilaha illallah. Haji dia hanya seorang ya. Hang buat badal pun seorang ya haji. Untuk tahun ni seorang ya. Tak boleh 5 penama. Dah pergi bagi kat kawan tu 1,500, dia kumpul 5 nama. Sah tak haji tu? Tak sah. Kita rasa macam kita terlepas dah bayar 1,500 buat badal kepada si mati yang dah meninggal. Rupa-rupanya haji yang dia tu buat tak sah. Allahu Akbar. Sayang kita pergi bagi untuk mak kita yang meninggal. Kita pergi bagi untuk pak kita yang meninggal. Kita tak tahu apa hak berlaku di sana. Make sure betul-betul benda ni adalah yang betul, tuan-tuan. Sebab tu dalam nama kata ibadah bukan main lepas lagu tu ya. Dah. Saya pesan sekali lagi yang fizikal dan yang secara live. Nama kata ibadah make sure kena pasti betul-betul. Sahih ke tak sahih. Tu dia. Tu nama kata amal ibadah. Termasuklah korban, tuan-tuan. Korban sungguh pun di luar sana murah, dalam kita mahal. Tapi tuan-tuan, 4 hari ada 10, 11, 12, 13. Tapi nak sembelih 5,000 ekor. Tuan-tuan fikir Ustaz macam mana? Tuan-tuan fikir Ustaz, 5,000 ekor. 10, 11, 12, 13. Tu dia. Tuan-tuan fikir Ustaz macam mana nak buat? Yang tu sendiri kita fikir. Subhanallah. Nampak orang jual agama banyak sangat, tuan-tuan. Dan jual agama jutawan. Jutawan. Allahu Akbar.